Dalam dunia politik yang penuh dengan cakaran, pertelagahan, perebutan kuasa dan permainan persepsi, tiba-tiba muncul satu pujian yang agak luar biasa. Datangnya daripada Khairi Jamaluddin, KJ, seorang teknokrat, bekas menteri, bekas pemimpin UMNO, yang dalam podcastnya mengakui keistimewaan pendekatan perjuangan PAS. Korang tonton video ni sampai habis. Dan PAS sekarang ni, dia bukan hanya gerakan politik untuk orang dewasa. Dan dia bukan hanya cradle to grave saja. Dia cradle to akhirat. dia cradle to akhirat. Sebab dia cradle, lahir je, lepas tu masuk pasti. Lepas tu klub remaja PAS. Lepas tu masuk Hizbi ataupun apa-apa gerakan di mahasiswa. Dia grave, dia jaga sampai usia tua. Dan akhirat, dia janji akhirat juga. PAS janji akhirat. So, bila dia dah ada konsep macam ni, saya risau sangat berkenaan dengan budaya ketaksuban ni. Adakah seorang itu bila dah lahir dalam ekosistem PAS ni, bila dah lahir dalam keluarga PAS ni, dia dah mempunyai satu worldview, satu pemikiran di mana, satu walak di mana yalah, there's no other alternative apart from PAS. Dan itu sudah menjadi pegangan hidup dia. Saya rasa pemerhati politik, terutamanya pemerhati politik yang mungkin kurang arif berkenaan dengan dunia Melayu Islam ataupun dunia politik Melayu Islam, harus memberi perhatian kepada PAS dan juga cara bagaimana PAS membangunkan gerakan politik mereka. Sebab bagi saya lah, untuk jangka masa panjang, the most ataupun parti yang mungkin ada daya tahan yang paling lama adalah PAS. Dan ini bukan unik kepada Parti Islam se-Malaysia. Ini adalah satu fenomena yang sinonim dengan gerakan Islam politik di mana-mana. Betul. Sebab mereka punya horizon bukan the next election. Mereka punya horizon akhirat tau. So in the end they will win. In the end they will win. Sebab dia akan they'll keep on going. PAS adalah sebuah parti yang tidak pernah menyembunyikan prinsipnya. Ya, betul, mereka menjadikan akhirat sebagai panduan utama. Pilihan raya? Itu hanyalah sebahagian daripada perjalanan. Bukan matlamat, bukan kiblat, tapi wasilah, iaitu alat untuk sampai kepada redha Allah. Sebab itu dalam budaya PAS, pilihan raya bukanlah tentang menang semata-mata. Ia bukan soal siapa dapat jawatan, siapa dapat tender, siapa dapat projek. Sebaliknya, ianya adalah ujian. Ujian siapa yang terus istiqamah dan siapa yang akan tergelincir kerana habuan dunia. Sebab itulah pernah timbul kontroversi undi PAS dapat pahala. Bunyi macam berlebihan, tapi jika kita fahami dalam kerangka iman, ia masuk akal. Kerana setiap inci gerak kerja dakwah dan siasat yang ikhlas kerana Allah, itu adalah ibadah. Termasuk turun kempen, pancak bendera, edar risalah. Ya, termasuk memangkah kertas undi. Ramai yang kata PAS menunggang agama itu sebagai isu. Tapi persoalannya, kalau bukan agama yang memandu hidup kita, kita nak tunggang apa? Takkan kita nak tunggang dunia, nak tunggang kuasa, nak tunggang harta, nak tunggang populariti. Sedangkan agama itu sendiri diturunkan untuk menjadi pedoman dalam setiap sudut kehidupan. Dalam rumah tangga, urus niaga, urus pentadbiran, termasuk dalam politik sendiri. Kepada yang selalu memperlekehkan ahli PAS dengan gelaran wala'un, ketahuilah walak bukan sekadar taat membuta tuli. Walak kepada pimpinan dalam PAS bersyarat selama mana pimpinan itu membawa kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka disitulah ketaatan kami. Bila pimpinan menyimpang, maka ahli wajib menegur. Dalam PAS, walak itu berteraskan prinsip, bukannya personaliti. Manusia ni berubah-ubah, strategi pun berubah-ubah. Keadaan politik juga sentiasa berubah mengikut zaman dan keperluan. Tapi dalam perlembagaan, PAS tidak pernah berubah. Dasarnya tetap Islam sebagai ad-din, Al-Quran sebagai pedoman, Sunnah sebagai ikutan. Itu sebabnya walaupun pernah bersama dengan DAP dan kita pernah berbaik dengan UMNO, hatta menubuhkan gagasan sejahtera, tidak ada satu pun yang mengubah dasar PAS. Selagi mana pimpinan berpandukan syarak,
PAS tetap utuh. Akhir kata, saya nak ucapkan terima kasih kepada KJ atas pengiktirafan. Bagi saya itu adalah iktiraf. Saya kira ia adalah satu pujian yang jujur terhadap perjuangan PAS. Sebagai ahli PAS, saya berasa bangga, dan jika KJ benar-benar ingin memahami lebih dekat, ayo selami dan bermesralah dengan sistem yang kami pegang dalam PAS ini. Mungkin di situ KJ akan temui apa yang selama ini ramai tercari-cari dalam politik tanah air. Prinsip, disiplin dan ketenangan dalam perjuangan. Dalam hadis Nabi SAW, saya bacakan maksudnya. Dunia ini adalah bangkai dan yang mengejarnya itu adalah anjing-anjing. Maka barang siapa yang menginginkan dunia, biarlah dia menjadi seperti mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, sanad Hasan. PAS memilih untuk tidak berebut bangkai dunia, tetapi istiqamah membawa obor perjuangan Islam, walaupun disindir, dipelekeh ataupun dipinggirkan. Okey guys, sampai di sini sahaja ulasan saya. Terima kasih kerana sudi menonton video ni sampai ke penghujung. Jangan lupa tekan like kalau korang setuju, tinggalkan komen kalau korang ada pandangan, dan share kalau korang rasa video ini sangat-sangat bermanfaat. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus cakna isu semasa dan juga isu politik dalam negara kita. Jumpa lagi di video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum dan jaga diri anda baik-baik.